Hai semua, Indi Tonrap Su Thai Santai Kha. Seperti mana yang kita tahu, bahasa Thai merupakan bahasa yang bernada. Jadi, penyebutan perkataan yang betul agak mencabar bagi beginner. Jika tersalah nada, maka salah maksud perkataan tersebut. Kerana bahasa Thai ada banyak perkataan yang sama, tapi beza nada dan maksud. Okey, jom explore. Nada dalam bahasa Thai disebut siang warna yuk. Ada 5 jenis nada iaitu siang saman, siang ek, siang tho, siang tri, siang catawa. Setiap perkataan ditentukan nadanya mengikut peraturan tanda nada dan juga tanpa tanda nada. Ada 4 jenis tanda nada iaitu mai ek, mai tho, mai tri, mai catawa. Dalam video ini, kita fokus pada penentuan nada tanpa tanda nada dulu. Jom kita tengok dulu contoh perkataan yang tiada tanda nada mengikut jenis nada masing-masing. 1. Nada datar. Di, kun, cai. 2. Nada rendah. Pet, cet, ca. 3. Nada tinggi. Mai, kau, krap. 4. Nada jatuh. Mat, yak, put. 5. Nada bangkit. Mai, kwa, kau. Cara tentukan nada? Well, nada ditentukan mengikut beberapa faktor iaitu kelas konsonan, sama ada konsonan awal adalah kelas tinggi, menengah, rendah, panjang pendek vokal, tanda nada, mai ek, mai tho, mai tri, mai catawa, dan juga final consonant yang menentukan sama ada suku kata hidup atau mati. Suku kata hidup atau mati ditentukan oleh final consonant suku kata tersebut. Dan juga bunyi apabila suku kata tersebut disebut. Contoh, rak, bog, yak, sip, bat. Ialah suku kata mati kerana bunyi perkataan seakan-akan terhenti. Tham, nam, pen, dam, kon, thai ialah suku kata hidup kerana bunyi perkataan berpanjangan. Serta panjang pendek vokal dalam suku kata. Contoh, ca, du, cu, ti. Vokal pendek, suku kata mati. Di, du, pi, ta. Vokal panjang, suku kata hidup. So, macam mana caranya? 1. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas menengah, suku katanya hidup, maka nadanya ialah nada datar. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas menengah, suku katanya mati, maka nadanya ialah nada rendah. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas tinggi, suku katanya hidup, maka nadanya ialah nada bangkit. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas tinggi, suku katanya mati, maka nadanya ialah nada rendah. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas rendah, suku katanya hidup, maka nadanya ialah nada datar. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas rendah, suku katanya mati, vokal pendek, maka nadanya ialah nada tinggi. Jika konsonan awal suku kata tersebut kelas rendah, suku katanya mati, vokal panjang, maka nadanya ialah nada jatuh. Contoh, thuk, tho thung, konsonan kelas tinggi. Kokai, final konsonan, suku kata mati. Jadi, nadanya ialah nada rendah. Di, dodek, konsonan kelas menengah. Sarai, vokal panjang, suku kata hidup. Jadi, nadanya ialah nada datar. Bat, bo bai mai, konsonan kelas menengah. Tho tahan, final konsonan, suku kata mati. Jadi, nadanya ialah nada rendah. Man, mo ma, konsonan kelas rendah. Nonu, final konsonan, suku kata hidup. Jadi, nadanya ialah nada datar. Mak, mo ma, konsonan kelas rendah. Kokai, final konsonan, suku kata mati. Saraa, vokal panjang, mati vokal panjang. Jadi, nadanya ialah nada jatuh. Wat, wowen, konsonan kelas rendah. Dodek, final konsonan,
suku kata mati. Sara A, vokal pendek, suku kata mati. Jadi, nadanya ialah nada tinggi. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.